Sebelum meninggalkan rumah, Jake menulis surat untuk menerangkan rancangannya. Kakaknya Lily telah mental sejak ibunya meninggal dan cuba melepaskan diri, tetapi Jake menyelamatkannya tepat pada waktunya. Jake mahu dia dibebaskan ke penjagaan rumah di bawah doktor keluarga, namun dia menjadi wad negara dan telah dihantar ke Swarka, di mana tidak ada pelawat yang dibenarkan. Desperate untuk membantunya, Jake memutuskan untuk berpura-pura menjadi gila sehingga dia dihantar ke Swarka juga, meninggalkan surat di belakang sebagai polisi insurans. Dia bermula dengan mendapatkan beberapa luka, memotong rambutnya dengan sangat teruk, dan memecahkan cermin. Kemudian dia keluar tanpa baju di khalayak ramai dan mula menabrak orang sambil mengutuk dan bercakap tidak masuk akal tentang raksasa. Tidak lama kemudian polis tiba dan menahannya sementara paramedik memberinya sedatif. Beberapa saat kemudian Jack dibawa ke Swarka dan pengawal bernama Charles membawanya ke tandu untuk melihat Dr. Jannetty. Jake berasa pening kerana sedatif tetapi masih berjaya mengatakan lebih karut untuk mengekalkan perbuatannya. Jannetty segera memutuskan Jack perlu kekal dalam keselamatan maksimum dan Charles membawanya ke koridor khas di mana tan orang berbahaya disimpan dalam sel. Charles mengikat Jack ke tempat tidurnya sambil menjelaskan salah seorang jirannya adalah tanda terkenal yang membunuh sekumpulan gadis dan memelihara badan mereka untuk melakukan kotor. Dalam perjalanannya, Charles menyedari bahawa Mark muntah darah dan memasuki sel untuk membantu. Mark mendedahkan dia mempunyai bilah dan Jack melihatnya, jadi dia menjerit amaran. Charles berjaya mempertahankan dirinya tepat pada waktunya dan menutup sel lagi sebelum pergi. Kemudian Mark dengan marah berteriak di Jack kerana merosakkan pelan melarikan diri, menyebabkan semua orang lain dalam sel-sel mula menjerit juga. Beberapa waktu kemudian, Jannetty memeriksa Jack dan memutuskan dia cukup tenang untuk dibawa ke wad psikiatri. Selepas Charles mengambil Jack, Jannetty mendekati Mark dan menyebutkan rawatan yang dipanggil Orpheum sebelum menyentuh kepalanya untuk memastikan dia pasif. Di ward side, seorang jururawat bernama Nancy meminta Jack menunggu sebentar ketika dia menyelesaikan kertas kerja. Sebaik sahaja dia berada di bilik lain, Jack mula melihat pesakit lain. Dia mendekati seorang wanita yang memikirkannya Lily, tetapi sebenarnya seorang pesakit bernama Heather, yang ramah dan memberinya sekeping kertas. Tiba-tiba dia mula menjerit, menuduh Jack mahu memanfaatkannya. Nancy segera kembali dan membuat Heather diam dengan mengancam untuk mengambilnya di tingkat atas. Selepas itu Nancy menunjukkan Jack sekitar sambil menjelaskan peraturan. Pada ketika itu dia diserang oleh Loomis, yang mula mencekiknya dan menyebabkannya menggugurkan butang paniknya. Ini dijemput oleh Dave, yang melewati Jack supaya dia dapat menekan butang itu. Tidak lama kemudian Jannetty datang dan dengan hanya beberapa perkataan, dia membuat Loomis melepaskan Nancy. Kemudian Charles mengikat Loomis untuk membawanya ke tingkat atas sementara Jannetty mengumumkan penguncian. Nancy membawa Jack ke biliknya dan dia berpura-pura tidur. Sebaik sahaja dia pergi, dia memeriksa di tingkap untuk melihat apakah mungkin untuk melepaskannya. Tiba-tiba dia mendengar bunyi bising dan membuka almari untuk mencari Dave, yang menjelaskan dia hanya mahu memastikan Jack tidak mempunyai mata gila. Jack menyedari Mark mempunyai mata putih dan Dave mengesahkan ia disebabkan oleh rawatan Orpheum. Di siling, Jack dapat melihat gangguan cahaya dan Dave menerangkan Orpheum berlaku di tingkat atas makmal. Mereka yang dirawat di sana kembali sangat berbeza. Di makmal, Jannetty elektro Loomis sehingga mulutnya berbuih. Penolong Vera mematikan mesin dan memarahi Jannetty kerana mengambilnya terlalu jauh, tetapi Jannetty mengatakan dia tahu apa yang dia lakukan dan meminta dia untuk menyediakan Loomis untuk dos tambahan Orpheum. Apabila Vera enggan, Jannetty terkena dan mula menerangkan bagaimana Orpheum dapat membantu otak pesakit ketika menyuntik Loomis sendiri. Ini menjadikan matanya menjadi putih. Keesokan harinya Jack akhirnya melihat kakaknya di taman, jadi dia menuju ke bilik umum untuk menunggu dia. Apabila dia mendekati dia, Lily segera memarahi dia untuk datang, mengatakan dia tidak mahu diselamatkan kerana dia sakit seperti ibu mereka. Hujah berlaku dan Lily berteriak, jadi seorang jururawat menghantarnya kembali ke biliknya. Semua ini dilihat oleh Heather, yang kelihatan tertarik. Kemudian di kafeteria, Jake mengambil sudu dan meletakkannya di dalam saku ketika tiada siapa yang melihat. Tiba-tiba Heather menghampiri dia untuk bertanya tentang Lily. Dia juga menjemput Jack untuk datang ke biliknya pada waktu petang, tetapi dia menolaknya dan mengabaikannya. Jack duduk dengan Dave dan tidak lama lagi mereka disertai oleh Charles, yang mengingatkan Dave mengenai perjanjian mereka. Dave sepatutnya mencuri ubat untuknya atau Charles akan melaporkannya.
Selepas Charles meninggalkan, Dave meminta Jake untuk menyimpan rahsia dan sebagai balasannya, dia berjanji dia tidak akan memberitahu sesiapa bahawa Jake tidak benar-benar gila, yang dia tahu kerana Jake bertindak waras secara peribadi. Pada malam itu, Charles masuk ke bilik Heather dan memaksa dia untuk melakukan yang kotor dengannya. Ini berlaku secara teratur dan Charles membuatnya tenang dengan menunjukkan tiada siapa yang akan mempercayainya. Sementara itu Jake cuba menggunakan sudu untuk mendapatkan bahagian dari katil. Keesokan harinya, dia menggunakan bahagian-bahagian itu untuk cuba membuka tingkap, tetapi dia gagal dan menyakitkan jarinya dalam prosesnya. Kemudian semasa terapi kumpulan, Jake berkongsi cerita tentang penyakit ibunya dan bagaimana mereka beroperasi di otaknya beberapa kali. Tangannya terus berdarah dan tidak lama lagi Loomis jatuh ke lututnya dan mula berkedut sambil menatap darah. Jururawat memberitahu dia untuk kembali ke tempat duduknya, tetapi sebaliknya Loomis melompat ke atas Jake sementara pesakit lain dengan mata putih menjilat darah di atas lantai. Kekacauan meletus ketika lelaki bertarung dan jururawat mengeluarkan butang paniknya, tetapi sebelum dia dapat menekannya Loomis menggigit tangannya untuk menghentikannya. Charles tiba dan tes Loomis untuk mengetuknya, maka jururawat menghantar semua orang ke bilik mereka ketika dia mengumumkan satu lagi penguncian. Jake dan Dave bersetuju bahawa Loomis menginginkan darah Jake, yang bermaksud orfium bukan sekadar rawatan. Selepas itu Jake meminta pertemuan dengan Janetti dan meminta dia mendapatkan suratnya dari apartmennya. Mereka mendapati surat itu, namun kertas itu kosong kecuali beberapa perkataan. Jake aneh dan menuduh Janetti bermain trik kepadanya sambil bersumpah dia tidak gila, tetapi Janetti hanya memerintahkan Charles untuk mengambil Jake untuk keselamatan maksimum. Jake berteriak dan berjuang sepanjang jalan ke sana tanpa sia-sia. Pesakit lain menjerit kepadanya sebagai balasan dan Mark mengingatkan dia mahu membalas dendam. Banyak jam berlalu dan Jake berasa seperti dia akan benar-benar gila. Apabila Janetti datang untuk memeriksa dia, Jake kembali berpura-pura dia gila dan meminta maaf atas kemarahannya lebih awal, jadi dia dibenarkan kembali ke wad psikiatri. Pada sebelah petang, Jake meminta Dave untuk mengajarnya untuk menyelinap seperti dia untuk mencuri ubat kerana dia mahu menyiasat orfium, tetapi Dave enggan. Malam itu, Jake keluar dari biliknya dan terkejut oleh Dave. Dia berubah fikirannya dan bersetuju untuk menunjukkan Jake bagaimana untuk menyelinap, tetapi dia tidak akan pergi bersamanya di tingkat atas. Kedua-duanya dengan berhati-hati bergerak melalui kemudahan itu sambil mengelakkan Charles dan Dave menunjukkan Jake bagaimana untuk masuk ke pejabat, di mana Dave mencuri ubat sementara Jack memeriksa meja dan mencuri kad keselamatan. Pada masa itu Charles masuk, tetapi kedua-duanya berjaya menyembunyikan tepat pada waktunya. Charles melihat sekeliling dan cepat pergi. Selepas itu Jake menggunakan kad keselamatan untuk membuka pintu dan pergi ke tingkat atas. Charles terganggu di telefon dan tidak melihat kamera keselamatan, jadi Jack dengan mudah terus bergerak tanpa ditangkap. Akhirnya dia membuatnya ke wad bersendirian dan memeriksa tingkap di setiap bilik, terkejut dengan reaksi yang kuat dari orang-orang gila. Beberapa pintu kemudian dia mendapati Lily, yang meminta maaf kerana menjerit kepadanya kali terakhir dan meminta bantuan kerana dia melihat jirannya di bawah kesan eksperimen. Malangnya Jake mendengar Charles datang sehingga dia terpaksa melarikan diri. Setelah berjalan melalui sekumpulan koridor termasuk keselamatan maksimum, Jake mencapai makmal Janetti. Dia mendapati sangkar dan tersandung kembali terkejut apabila dia melihat Loomis dalam usaha menyerangnya. Jack terus melihat-lihat dan mendapati sebotol orfium yang dia mencuri bersama-sama dengan pisau-pisau. Kemudian dia terpaksa bersembunyi kerana dia mendengar suara. Janetti datang diikuti oleh Vera yang menunjukkan orfium mendarabkan dalam badan pesakit. Janetti terkena dan menolaknya kerak, mengikatnya sambil menjelaskan bahawa orfium lebih daripada ubat. Dia mengatakan ia sebenarnya nanoteknologi dan ia berkelakuan cara dia memprogramkannya. Vera menegaskan orfium bermutasi dan boleh menjadi berjangkit, tetapi Janetti mengabaikannya ketika mendapat suntikan untuk dirinya sendiri. Seterusnya dia membuat potongan di kakinya dengan pisau bedah dan kesakitannya sangat menarik sehingga dia mula melakukan kotor dengan kekerasan sementara Loomis jam tangan. Apabila dia selesai, dia memerintahkan Vera untuk mencari mutasi untuk mengawalnya. Kemudian Vera mendapat jari-jarinya basah dengan darahnya dan menggoda Loomis dengannya. Keesokan harinya, Heather menggoda Jack kerana dia kelihatan seperti dia tidak tidur. Dia mengabaikannya dan mendekati Dave untuk menunjukkan kepadanya botol orfium.
Apabila jururawat datang untuk mengeluarkan taknya, dia berjaya menyembunyikan botol di kepalanya tepat pada waktunya. Selepas itu Jake membawa Dave keluar dan meminta dia untuk mencuri kunci Charles supaya dia dapat menyelamatkan Lily. Mereka terganggu oleh pesakit dengan mata putih yang telah menemui kucing. Dia menunjukkan haiwan itu sebelum tiba-tiba memenggal makhluk miskin untuk memakannya. Duo panik dan cuba berlari, hanya untuk lelaki itu merebut Dave. Jack segera menolak lelaki itu untuk menyelamatkan Dave dan diserang sebaliknya. Ketika kedua-dua lelaki itu bergelut di atas tanah, pesakit lain mengambil tubuh kucing untuk memberi makan. Syukurlah Charles tiba dan tes lelaki itu tidak sedarkan diri. Pada malam itu, Jake mempunyai mimpi ngeri yang penuh dengan imej-imej yang menyeramkan seperti orang gila yang menjadi ganas, kematian ibunya, percubaan diri Lily, dan badan bermutasi yang pelik. Pada waktu pagi Jake bergegas ke bilik umum dan menendang meja ketika dia menuntut untuk melihat Lily. Jururawat memberitahu dia bahawa dia berada di tingkat atas dengan genetik menjadikannya marah. Jake berteriak kepadanya dan melihat mata putihnya, tetapi jururawat bersumpah itu normal kerana ia hanya kesan sampingan dari gigitan lumis. Dia menganggapnya menghantarnya ke tingkat atas, tetapi Nancy membawanya kembali ke biliknya dan mengunci pintu. Sementara itu, Vera membawa makanan kepada pesakit dalam keselamatan maksimum, menolaknya melalui menetas khas. Mark melemparkan pinggannya di atas tanah, mengatakan dia lebih suka apabila makanannya masih hidup. Pada malam itu, seseorang memasuki bilik Jack dan dia melompat ke atas mereka, tetapi hanya Dave yang berjaya mencuri kunci Charles dengan meletakkan ubat tidur di dalam minumannya. Ketika kedua-duanya membuat jalan ke atas, Lily terikat di makmal dan memohon rahmat sementara Vera cuba memberi makan lumis. Dia tidur sehingga dia cuba mencucuknya dengan tongkat, yang secara tidak sengaja jatuh. Apabila Vera cuba untuk mengambilnya kembali, Loomis tiba-tiba meraih lengannya dan memecahkannya untuk menghisap darah. Ketika Lily menjerit untuk mendapatkan bantuan, Vera menarik balik dan kehilangan anggota badannya, jadi dia mengikat tali pinggangnya di sekitar tunggul yang terhasil untuk mengendalikan pendarahan. Pada masa itu Geneti memasuki makmal dan marah pada Vera kerana meletakkan keseluruhan program berisiko. Vera memanggil sikapnya tetapi dia hanya mengatakan bahawa dia tidak peduli apabila dia bukan mangsa. Dia mengikatnya ke tempat tidur di bilik lain untuk merawatnya dan mengambil sampel dari lengannya sambil mengesahkan jangkitan itu menyebar, yang membuatnya gembira. Kemudian dia mencari Charles dan tidak menemuinya, namun dia melihat Jake dan Dave di kamera keselamatan. Dia cuba menghubungi Charles, tetapi dia tidur di bilik Heather dan dia menyembunyikan radio. Jake dan Dave terus menyelinap dan menyeberangi lorong keselamatan maksimum. Mark menawarkan untuk bekerjasama dengan mereka, tetapi Jake enggan. Pada masa yang sama bahawa jururawat datang untuk memeriksa Vera, Geneti terkena kemarahan dan litar pintas elektrik, menyebabkan pintu kawasan keselamatan maksimum dibuka. Semua pesakit yang berbahaya keluar dan Jack melawan mereka sementara Dave bergelut dengan pintu sehingga dia membukanya. Kedua-duanya masuk ke bilik lain dan menggunakan tasa Charles untuk litar pintas kunci, menyebabkan kejutan yang mendorong pesakit kembali. Kemudian mereka mula melarikan diri, hanya untuk pesakit yang berbahaya untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka sampai ke makmal dan memerlukan Jake beberapa minit untuk menangani kunci. Pesakit akan menangkap mereka, tetapi kedua-duanya membuka makmal tepat pada waktunya dan masuk ke dalam, menolak pintu untuk menguncinya dan menghancurkan jari pesakit dalam proses. Kemudian Jake bergegas ke Lily, yang mengesahkan Geneti belum menyuntiknya lagi. Sementara itu, jururawat itu menjaga luka Vera, tetapi pada masa itu dia akhirnya kehilangannya dan mula memakannya. Kembali ke kumpulan Jack, mereka meninggalkan makmal dan kini perlu menyebarkan keselamatan maksimum untuk mencapai tangga. Di dalam sel, terdapat banyak darah dan badan dari pesakit yang dibunuh oleh mereka yang mempunyai mata putih. Mereka membuka pintu di hujung koridor hanya untuk mendapati ia disekat, bermakna ia adalah perangkap. Pesakit yang dijangkiti keluar dari siling, jadi Jack cuba mengaktifkan lift dengan wayar dari kunci sementara Lily dan Dave melawan pesakit dengan tases. Mereka mula membawa musuh ke bawah dan jika ada yang berakhir pendarahan, pesakit lain akhirnya memberi makan kepada rakan sepasukan mereka. Tiba-tiba Mark mencapai Lily dan mula menyeretnya, tetapi bernasib baik Dave menyerang Mark dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Apabila Jake akhirnya selesai dengan lift, dia menyertai perjuangan dan hampir dibunuh oleh musuh, hanya untuk Lily untuk mengalahkan lelaki itu dengan menumbuknya di dalam mulut.
Ketiga-tiga mereka bergegas masuk ke dalam lift dan Mark pergi selepas mereka memegang pintu terbuka. Walau bagaimanapun Jake menikamnya di dagu dengan pisau bedah, membolehkan lift ditutup. Dalam beberapa minit, kumpulan itu membuatnya ke wad psikiatri dan Jake memecahkan part lift supaya mereka tidak dapat diikuti. Mereka terkejut mencari darah di mana-mana, jadi Jake meminta Dave untuk melindungi Lily ketika dia menyiasat. Dia mengikuti bunyi yang pelik dan membuka pintu bilik tidur untuk menemui Heather makan Charles yang mati. Dia segera melihatnya dan mula mengikuti dia, oleh itu Jake melangkah dan menolak pesakit lain sebelum menumbuk Heather dan melarikan diri. Apabila lebih banyak pesakit mengikutinya, Jake kembali ke Lily dan Dave dan mereka menyekat pintu sebelum pergi. Dalam penerimaan, Nancy melihat mereka dan melemparkan kerusi melalui kaca dengan panik, tetapi dia menenangkan apabila dia menyedari trio itu tidak dijangkiti. Bersemangat untuk melarikan diri juga, dia membimbing kumpulan ke dapur untuk mencari jalan keluar alternatif dan merebut beberapa pisau untuk mempertahankan diri. Tiba-tiba seorang pesakit melompat ke atas Jake, tetapi lelaki itu mudah dikalahkan dan mereka membunuhnya dengan pisau di wajahnya. Tidak lama kemudian lebih banyak pesakit tiba dan perjuangan ganas berlaku apabila darah tersebar di seluruh dapur berkat semua menusuk. Sekumpulan pesakit terbunuh apabila Wira membuat jalan melalui dapur dan akhirnya sampai ke pintu belakang yang mereka pastikan untuk mengunci sebelum naik tangga kecemasan. Akhirnya mereka mencari pejabat dan cuba mencari telefon hanya untuk mencari jururawat yang dijangkiti. Dia menerangkan Janetti sedang mencari penyelesaian, jadi semua orang harus menunggu. Jururawat juga berteriak di Nancy kerana meninggalkan stesen-nya, tetapi Nancy menutupnya dengan menikamnya. Seterusnya Nancy mengingati Janetti mempunyai pistol, jadi kumpulan itu berjalan ke pejabatnya. Dave mengambil pedang dari dinding dan Jack membuka laci meja untuk mencari pistol bersama dengan suratnya yang sebenarnya. Dalam perjalanan keluar, mereka melihat trek darah di atas lantai dan mengikutinya. Pada masa itu jururawat meletup melalui pintu dan menyerang Nancy, hanya untuk ditikam hingga mati oleh Lily. Kemudian mereka berjalan melalui wad pemulihan dan mencari Vera, yang memberitahu mereka tentang laluan tersembunyi di makmal dan bagaimana menggunakan pelongsor Dobby untuk mengelakkan tangga. Sebelum mereka pergi, Vera meminta euthanisasi supaya dia tidak menjadi seorang kanibal juga. Nancy memberinya suntikan dan Vera mati. Kumpulan mula berjalan semula untuk mengelakkan lebih banyak pesakit yang masuk sambil mencari pelongsor Dobby. Nancy membuka pintu dan mendapati seorang wanita pembersih yang dijangkiti, yang melompat ke atasnya dan menggigit lehernya. Jake bergegas untuk menembak wanita itu dan memeriksa Nancy, yang sedih sudah mati. Sementara itu Dave dan Lily mencari pelongsor Dobby, jadi mereka mula memanjatnya sementara Jack terus menembak pada pesakit yang masuk. Heather juga datang dan Jack cuba menembaknya, hanya untuk mengetahui dia keluar dari peluru. Sebaliknya dia menendangnya sebelum masuk ke dalam pelongsor juga, menyebabkan Heather mengikutinya. Selepas beberapa perjuangan melawan tangannya, Jack berjaya menikamnya dan membuatnya jatuh. Ketiga-tiga mereka terus memanjat dan keluar dalam keselamatan maksimum, di mana pesakit yang dijangkiti telah makan satu sama lain. Tiba-tiba Mark menghalang jalan mereka dan menyerang Jack dengan pisau bedah dari sebelumnya. Lelaki itu hampir tidak dapat bertarung sebelum Lily menendang dan menikamnya terlebih dahulu, membunuhnya untuk kebaikan. Kemudian trio akhirnya sampai ke makmal, mencari Loomis masih dalam sangkarnya. Walaupun Jack dan Lily mendedahkan terowong rahsia, Janetti muncul dan merebut Dave, perlahan-lahan melekat pada pilihan ais di matanya untuk melakukan lobotomi improvisasi. Ia tidak membunuhnya tetapi ia memusnahkan otaknya. Seterusnya Gianetti memukul Jake dengan lampu dan cuba menyerangnya dengan memilih ais, jadi adik-beradik bertarung bersama-sama untuk mengatasi Doktor. Jack mencuri pilihan ais ketika kakinya ditikam dan menolak Gianetti, menikamnya kembali sebelum Lily menyamalnya tidak sedarkan diri. Apabila Gianetti bangun, dia terikat dengan sangkar supaya Loomis dapat memakannya. Adik-beradik melarikan diri melalui terowong rahsia sambil mendengar jeritan Gianetti. Terowong membawa mereka ke bumbung. Dan ketika adik-beradik turun tangga, Jack secara tidak sengaja menjatuhkan botol orfium, yang pecah. Pada waktu pagi, mereka akhirnya keluar dan mengembara melalui jalan sehingga mereka ditemui oleh polis. Selepas mendengar cerita mereka, polis memandu ke suaka dan Gianetti membuka pintu yang kelihatan baik. Tiba-tiba sekumpulan pesakit yang dijangkiti meletup dan membunuh polis di atas kereta manakala adik-beradik yang tidak berdaya menonton. Akhirnya pesakit melarikan diri ke alam liar untuk menyebarkan jangkitan, mengabaikan jeritan Gianetti mengatakan dia dapat membantu mereka.